Alright guys, seterusnya masih lagi bermain di tepi air. Di sini banyak air guys sebenarnya. So saya di lubang nombor 15, indeks nombor 4 guys, par 4 yang agak panjang, iaitu 380. Sebelah kanan air, sebelah kiri fairway ada bunker. Kita main center saja, tak ada masalah. Jadi saya harap dapat pukul dengan baik kali ni. Walaupun dia indeks 4, insyaAllah kita boleh selesaikan. Kita target par untuk di lubang ini. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Straight. Okay, alright. Okay, so guys, daripada tengah fairway ke tibok sana, sebelah kanan air, air banyak guys. Buaya pun ada ni. Buaya orang pun ada kat kaki dua. Burung banyak. Adakah ini petanda-petanda berdi? Sebelah kiri ada start, ada bunker. Ada bunker kedua. Dan kita punya direction ke green. Lebih kurang bola saya ni dekat belakang bola Nizam tu, lebih kurang 160 macam tu. Boleh tak kita pukul dengan baik untuk kali ni, untuk onkan bola guys. Alright guys, distance lebih kurang 16. Saya guna extra iron sikit, 5 iron saya pakai. Saya harap dapat landing depan green, pukul impact dengan baik. Itulah cita-citanya. Wah, good shot. Mana-mana satu red. Okay, cantik. Tapi kanan green lah saya ingat. Ya, betul. Alright. Alright guys, saya menghampiri green. Daripada sini ada bunker. Sebelah kanan pun ada bunker. Green tak begitu besar. Saya rasa green macam nampak rumput dia macam yang tadi kita lubang nombor 10 guys. Kita tengok. Saya kena chip daripada tepi bola saya sana. Boleh tak saya chip dengan baik untuk dapatkan par. One chip, one putt. Alright guys, saya harap dapat chip dengan baik. Alright, one good chip. Mana-mana satu. Run lagi. Oi, break lah dia. Papat saya uphill daripada kanan. Saya target kanan lip. Saya rasa okey kot. Ni bola green ni, yang ni slow sikit guys green dia. Jadi ambil kanan, form straight, kanan lip. One good putt. Putt 4 par guys. Lebih kurang 7 kaki. Putt 4 par. One good putt. Terkuat ke situ pula. Okey, boogie guys. Wah, ni back to back boogie dah ni. Manis, manis.